Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat jelly teh bunga. Makan sejuk-sejuk, lepas tu campur dengan air soya, sagu, gula melaka. Jom kita start. Okay, first kita perlukan use teh chrysanthemum. Yang ni teh bunga yang aku selalu guna untuk buka puasa. Dia very refreshing, tapi dia tak manis sangat. So kita gunakan 2 kotak besar use chrysanthemum ni. And then masukkan 2 sudu gula melaka. Tambahkan 4 gram serbuk agar-agar jenis clear ataupun jernih tu. And then masukkan daun pudina. Lepas tu korang bagi dia mendidih. And then lepas tu bawa keluar daun pudina tadi, and sejukkan agar-agar ni dalam peti sejuk selama beberapa jam lah. Bila dah keluar macam ni tekstur dia tak keras sangat, tak lembik sangat. Kalau korang senduk keluar tadi macam nyot-nyot sikit tekstur dia. Letakkan dekat atas ais. Masa ni memang aku dah kecut dah, Leo tengok. Lepas tu kita tambahkan asam bor, and then perakan 5 kasturi untuk bagi dia lagi masam, lagi kick. And then kita balancekan dengan buah lychee dekat atas. Lepas tu bolehlah makan. Last year kita dah buat menu air teh bunga kan. Yang ni jauh lagi sedap, lagi refreshing rasa dia. And then bila korang makan lalu kat tekak ada pula tekstur agar-agar tu kan. Sangatlah sedap. Sedapnya. Sabar, belum habis lagi. Ada lagi satu. Kita nak buat soya sagu, gula melaka. Okay, first korang ambil gula melaka dalam sekeping 2 macam tu. Masukkan air sikit, and then tambahkan daun pandan. Daun pandan selai cukup kot. Lepas tu korang bagi dia mendidih, letak kat tepi. And then kita akan masak sagu. Yang ni aku pakai warna putih. Nak pakai hijau, pink, purple pun tak ada masalah. Tapi masak sampai sagu tu clear. Ambil jug, letak ais, letak sagu, letak sirap gula melaka. And kita perlukan susu soya Yus. Yang ni susu soya paling famous kalau orang cari bulan puasa ni kan. And then dia diekstrak segar, and dia tak manis sangat. So korang campurkan dengan sagu dan gula melaka tadi. Rasa dia sangat-sangat sedap. Dengar dia punya bunyi tu boleh masuk ke telinga. Lepas tu korang boleh minum. Rasa creamy soya tadi tu balance dengan gula melaka. So jangan lupa try jelly teh bunga dan juga soya sagu gula melaka.